King selamanya. Betul. Aduh, sakit ke? Ish, mestilah sakit. Bandangut ni, ha. Aduh. Nah, Opa bagi. Ha? Ambillah. Nasi lemak sambal ikan bilis. Sedapnya bau. Dah, main teman Atuk sarapan. Nanti Atuk nak sambung kerja balik. Baik, Tok. Atuk buat apa ni? Buat gerobok rezeki. Jomlah makan. Gerobok rezeki. Abang Is suruh buat. Untuk apa? Adalah tu. Yelah. Bismillahirrahmanirrahim. Atuk nak kita orang tolong? Tak payah. Dah nak siap. Alamak. Jom. Barulah nampak kuat dan teguh. Tengoklah siapa yang tolong. Upin dan Yelah, terima kasih. sama-sama. Alas, sudah siapkah? Mestilah dah. Mari, tolong angkat. Ya. Tu nak angkat ke mana? Ayah, masuk lori loh. Kemudian nak hantar ke kedai Abang Is. Lagi. Okey. Lagi. Op. Sikit lagi. Op. Ayah, diamlah. Okey dah, cukup. Abang Korang pun ada? Nak ikut sangat. Tukang sibuk. Tak apa, Tok. Biar saya angkat. nak tolong? Bolehlah bang. Boleh? Dalam kedai, tepi kaunter. Ada banyak kotak dan gampit beras. Bawa keluar semua. Baik bos. Halo. Dah habis. Apa macam? Penatnya. Alah, sikit tu pun dah penat. Beratlah tu. Jom tolong abang buka kotak-kotak ni. Kemudian kita susun dekat gerobok tu. Lu dorang tolong Kirija. Uncle dengan Tok Dalang mau balik. Okey. Terima kasih, Uncle. Atok. Barang-barang ni untuk siapa?
untuk orang kampung yang memerlukan. Semuanya percuma. Percuma? Sesiapa je boleh datang ambil. Pin dari pin selamanya. Betul. Ini betul. Terima kasih, Abang Is. Nak ke mana? Taruh balik barang-barang tu. Tapi kata sesiapa je boleh ambil. Ipin, barang-barang ni untuk orang yang hidupnya susah. Serba kekurangan, tak ada duit, tak ada makanan. Ipin faham kan? Upin! Apa korang buat? Kemas barang-barang ni. Kau pula nak ke mana? Nak beli beras. Situ ada beras. Oh, kampit besar. Aku nak beli 3 genggam beras je. Aku orang susah. Mana ada duit nak beli besar macam tu? Mesti mahal kan? Ini percuma. Kau boleh ambil barang lain juga. Betul ke ni? Betul? Ini gerobok rezeki abang buatkan. Nak bantu orang kampung yang susah. Ambil lah. Ambillah. Ipin, plastik. Ambil saya ini. Jangan makanan yang kecoh. Nah, ambillah. Dah lama tak makan bihun. Aku nak balik masak. Terima kasih semua. Sama-sama. Dah makan. Ipin. Sedih ke? Tapi abang suka. Abang suka tengok orang susah ke? Bukan. Abang suka bila orang betul-betul susah datang ambil barang-barang di sini. Maknanya, projek gerobok rezeki abang berjaya. Oh, macam tu. Kesian kan? Sedih tengok. Apa yang kesian? Apa yang sedih? Fizi tu. Dia orang susah rupanya. Nak beli sekampit beras pun tak ada duit. Patutlah dia selalu minta Ihsan belanja. Hai, selama ni berkawan tak tahu ke? Tak. Nasib baik ada gerobok rezeki. Dapat dia sekampit beras. Dah mula dah projek Abang Is tu? Dah. Hari ni mula. Lepas ni teman akak nak tengok gerobok rezeki tu. Akak belanja aiskrim. Boleh? Yeay! Yelah tu. Kenapa ni Is? Apa dah jadi? Orang berebut barang. Barang sedekah pun nak berebut? Barang percuma kan? Macam tu lah. Semua nak diambilnya. Tak ingat orang lain. Ini je beras yang ada. Ya, makcik. Beras yang bagus sikit tak ada ke? Itu pun dah bagus ada. Orang sedekah, kita terima je lah seadanya. Makcik tak makan beras jenis ni. Beras murah ni, tak sedap. Sardin percuma. Ini boleh buat niaga. Roy, ni untuk bantu orang yang memerlukan. Bukan untuk berniaga. Aduh. Lah, ya ke? Jadi tak boleh?
Alamak. Kak, nak aiskrim. Jom, abang belanja. Yeay. Korang nak aiskrim apa? Aku punyalah. Aku punya lepas ni. Aku nampak dulu. Tak kira. Aduh, dah berterabur. Kan rugi. Lah, cabut lari pula. Bukannya nak tolong kutip. Takut kena marah lah tu. Hei, macam-macam perangai manusia ni. Ada yang tamak, ada yang tak tahu bersyukur dengan apa yang diberi. Dan Kalau macam tu, tak payahlah buat gerobok rezeki ni. Menyusahkan je. Betul. Ih, geraknya. hei, tak bolehlah macam tu. Disebabkan 1-2 orang buat perangai, kita nak hukum semua orang. Sila ambil ini. Is, Ada lagi barang mau hantar? Tak ada. Semua dah hantar. kau bila nak ke sana? Orang dah ramai. Orang TV pun ada. Betul-betul. TV? Apa? Ada orang TV? Hari ni ada buat pelancaran projek gerobok rezeki di Balai Raya. Kau berdua nak ikut buat sibuk? Yelah. Uish, ramainya orang. Hai, saya cek. 1, 2, 3. Wah, diam-diam Abang Is dah buat banyak gerobok rezeki rupanya. Semuanya penuh dengan barangan. Saja abang tak nak bising-bising. Biar projek ni berjaya dulu. Lepas tu baru abang war-warkan. Kenapa nak wawarkan? Abang nak kutip derma untuk buat banyak lagi gerobok rezeki. Oh, nak kutip duit. Bukan duit je, sumbangan barangan dan juga tenaga. Tenaga anak-anak muda. Oh. Upin, itu Zul kan? Sekarang kita berada di kampung. Zul dengan nenek dia. Jom kita tolong. Kita sumbangkan tenaga. Nantikan liputan semasa kita. Datang dengan siapa? Dengan Abang Is. Tu. Terima kasihlah Ya, Makcik. Makcik balik ya. Bye. Ipin, jom. Cepatlah. Aduh. Dan ada ramai orang tolong. Terima kasih. Terima kasih. Jom. Adik. Ya? Opa. Dah balik pun. Macam mana pelajaran tadi? Seronok. Ramai orang. Syukur Alhamdulillah. Niat baik Is buat gerobok rezeki berjaya beri manfaat pada orang ramai. Kawan-kawan kita orang pun ada, Opa. Patutlah seronok. Mainlah tu. Mana ada. Kita orang buat kerja. Lepas tu, ada orang TV tanya kita orang macam-macam. Yelah tu. Adik. Saya Upin. Saya Ipin. Betul-betul. Dan saya Is, pencetus projek gerobok rezeki Kampung Durian Runtuh. Adik, angkat barang-barang ni tak penat ke? Tak. Kita orang seronok. Sebab bila kita tolong, orang cakap terima kasih. Hilang penat. Ia, satu contoh yang baik dan harus diikuti semua. Marilah menderma duit atau tenaga untuk terus menjayakan projek ini. Betul-betul. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sokulah projek gerobok rezeki. Sekian dari saya Ijen, melaporkan dari Kampung Durian Runtuh.
Wah, terkenal cucu Opah. Masuk TV. Eleh. Orang lain punya projek, dia pula yang menumpang nama. Jangan marah. Kena bagi tahu kawan-kawan. Dah, mari solat. Baik, Tok. Is, bertuah betul. Siapa budak tu? Kau orang kenal? Tak kenal. Tak pernah nampak pun. Habis dia ambil makanan kita. Dia laparlah tu. Dah tu, makan je lah kat sini. Dia segan kot. Sebab dia tak kenal kita. Jangan pandai-pandai buat cerita. Esok kita siasat. Dah tu, mari semayang. Cepat-cepat. Jom. Tadi, Opah dengar ada kecoh-kecoh di luar surau. Apa hal? Ada budak bawa lari makanan. Kita orang tak sempat nak buat apa-apa. Sebab dia lari cepat sangat. Oh. Jadi, esok kita orang nak ikut untuk pergi siasat. Jangan risau. Serahkan tugas ini kepada Detektif Upin dan Ipin. Betul-betul. Pandai, Akak. Salah. Esok duduk rumah, tolong akak buat kuih raya. Ada faham? Allah. Nak buat apa tu? Dah siap. Ini Akak punya. Ini Opah punya. Ini Upin punya. Ini Ipin punya. Salah tu. Ini akak punya. Ini Opah punya. Ini Atok punya. Dan ini barulah Upin dan Ipin punya. Mana Aci? Aci tak Aci? Pergi hantar kat Atok. Cepat. Yelah. Posto. Terima kasih. Sama. Siapa ni? Bos kampung. Akak, ada surga. Matahari lah tu. Jangan cemburu. Ikan kekek Mailu. Jom cuba Upin. Boleh. Oh, macam tu. Dia tengok. Rumah tu juga semalam. Yelah. Hei, buat apa tu?
Cari kau lah. Kenapa kau lari bila kita orang panggil? Sebab aku tahu kau bersalah. Aku curi rambutan. Tahu pun. Jadi kenapa kau curi? Sebab aku lapar. Kau tak puasa? Tuan marah tau. Habislah kau. Nak tu? Tak boleh. Ini Atok punya. Betul-betul. Atok punya. Garangnya macam makak lah. Tengok tu. Opah cantik-cantik ni nak pergi mana? Nak pergi rumah Abang Saleh. Nak ikut? Tak nak lah. Penat. Nak. Marilah Ipin. Yelah. Opah, tunggu. Amboi. Kalau nak jalan, hilang penat. Kuih tadi dah bagi kat Atuk. Apa Atuk cakap? Sedap. Apa ni, Ros? Mana Atuk boleh rasa? Kan puasa ni. Susu pula. Sebenarnya kan, Kak, kuih tu kita orang tak bagi kat Atuk. Kita orang bagi kat seorang budak tu. Sebab dia minta. Dia kata dia lapar. Kesian. Kak marah? Ya, marah. Kan puasa. Memanglah lapar. Apalah budak-budak ni? Tapi dia tak puasa. Apa? Budak mana yang korang cakap ni? Budak yang bawa lari makanan hari tu. Dia miskin. Kesian. Bagus cucu Opah. Tolong orang di bulan puasa banyak pahala. Tapi kan Opah, kuih tu untuk Atuk. Tak apa. Korang dah bagi pada orang yang lebih memerlukan. Itulah yang betul. Itulah. Betul kan aku suruh bagi? Betul. Sebab tu aku bagi. Tutup. Lah, dah balik kampung. Tak sempat Opah nak tempah baju raya. Opah, baju kita orang juga ke? Baju raya kita semua. Alah, apalah Abang Saleh ni. Tak pernah balik kampung. Eloklah dia balik kampung. Berpuasa dan berhari raya bersama keluarga dan sanak saudara kan lebih bagus. Masa inilah nak bermaaf-maafan dan mengeratkan silaturahim. Kalau tak, susah nak jumpa semua. Betul. Tak apa, Opah. Upin tahu siapa yang boleh jahit. Aduh!
Kalau harapkan akak kau lebih-lebih lagi dah hujung-hujung puasa ni, alamatnya tak siap lah. Tahu tak apa. Kita pergi rumah Atuk nak. Okey. Upin, tengok tu. Apa-apa? Sini. Apa hal ni? Nak beli ayam goreng, Opah? Bolehlah. Belilah. Opah tunggu sini. Terima kasih, Opah. Okey. Nah, terima kasih bang. Lagi satu. Buat dia ni. Terima kasih. Ya, nak apa? Yang ni. Terima kasih. Sama-sama. Susanti. Opah, Kamu buat apa di sini? saya lagi ngabuburit. Sorang-sorang je. Enggak. Keluarga saya ada di sana. Opah di sini lagi ngapain? Tunggu Upin dengan Ipin. Lama pula dia orang pergi. Opah. Tu pun dia orang. Susanti, kau buat apa sini? Ngapain lagi? Ngabuburit dong. Ngabuburit? Maknanya, dia jalan-jalan sebelum buka puasa. Ya, benar tu, Opah. Upin, aku pergi dulu ya. Dah. Kenapa monyok ni? Mana ayam goreng? Tak ada. Warung Mail tutup. Tak faham betul kenapa tutup. Bahagian 3. Giliran aku pula. Tengok Masuk. Kenapa warung kau tutup tadi? Mak aku suruh tutup sampai habis puasa. Wah! Dia kata nak lebihkan beribadat. Eloklah tu. Sebab malam ni dah 10 malam terakhir puasa. Di antara 10 malam ni, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Iaitu Lailatul Qadar. Penuh dengan keberkatan dan istimewanya, sesiapa yang melakukan ibadah pada malam itu akan mendapat pahala berlipat ganda. Wow! Malam ni ke? Entah, tak siapa tahu. Itu rahsia Tuhan. Dah, mari semayang. Jangan. Kak Sobat ni nak solat. Aku pun. Orang ingat budak yang ambil makanan hari tu? Ingat. Atuk dah uruskan supaya keluarga dia orang dapat pertolongan dari Baitul Mal. Banyak pahala Atuk tolong orang di bulan puasa. Betul. Jangan kuat-kuat. Baik, Kak. Besarnya. Lama lagi ke? Sekejap je. Hati-hati, Kak. Tak dapat. Tak siap lagi. Sabarlah. Siap. Wah. Semua tengok. Mana, Kak? Saya pun. Apa korang dah buat? Tak ada apa-apa. Korang jangan main-main. Nanti tak nak goreng ke ayam. Ish, jangan gaduh-gaduh. Sabarkan separuh daripada iman. Diorang ni
rosakkan lampu kelip-kelip. Macam mana ni, Opa? Tak ada lampu kelip-kelip pun boleh raya. Tapi kawan Ros dari Jepun tu nak datang. Siapa kak? Siap. Sibuk je. Jadi, Ros nak dia tengok betapa cantik dan meriahnya suasana raya. Upin, Ipin, pergi panggil Atuk tolong tengokkan. Ini adalah yang longgar ni. Risaulah Atuk boleh buat. Kak, kalau Atuk boleh baiki, ayam goreng 2. Yelah. Nanti akak gorengkan. Yeay, dah ayam goreng. Tengok tu. Tu. Apa yang rosak ni tu? Wayar ni je yang longgar. Tangkap dia, Upin. Lampu kelip-kelip. Sakitnya. Aduh, ayam goreng. Kita nak pergi makan apa ni? Masak habis. Kak, kita orang nak makan. Wah, cantiknya. Buat gaya kak ni. Lagi. Cantiklah. Cikgu model. Cikgu. Opa pun cantik. Upin Ipin pun cantik. Bukan cantik tau, Pak. Comel. Betul. Agar bagi lama pun boleh raya. Yang penting, keluarga kita ada bersama di hari raya. Senyum semua. Selamat Hari Raya, Pak. Minta maaf, Pak. Assalamualaikum. Oh, Pip. Pip. Susanti. Waalaikumsalam. Selamat Hari Lebaran, Opa. Selamat Raya. Ini dari ibu saya. Wah. Terima kasih, Susanti. Sedapnya. Ini kue risoles. Yang ini kue. Assalamualaikum. Nak raya boleh? Waalaikumsalam. Boleh? Masuk. Selamat Raya, Ipin. Selamat Raya, Upin. Selamat Raya, Pak.